Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rabiatul Alawiyah binti Azmi. Hari ini saya akan membentangkan tugasan discussion sejarah perkembangan bahasa Melayu. Seterusnya, ini adalah senarai kandungan yang akan saya bentangkan pada hari ini. Yang pertama, pengenalan, data sokongan, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam konteks pendidikan tinggi di Malaysia, analisis kritis, adakah bahasa Melayu benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu, perbandingan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa lain dalam bidang akademik, cadangan untuk memperkukuhkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, faktor-faktor yang menghalang bahasa Melayu berfungsi sepenuhnya sebagai bahasa ilmu, dan terakhir sekali ialah kesimpulan. Yang pertama sekali ialah pengenalan. Bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia melalui Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, saya bersetuju bahawa bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa ilmu. Bahasa ini bukan sekadar melambangkan identiti dan perpaduan nasional, tetapi juga diharapkan berfungsi sebagai bahasa ilmu, yakni bahasa yang mampu menjadi medium penyampaian, penerokaan dan pengembangan pengetahuan dalam pelbagai bidang akademik. Seterusnya, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam konteks pendidikan tinggi di Malaysia. Penerangan, bahasa Melayu telah memainkan peranan besar sebagai bahasa ilmu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Namun begitu, cabaran utama muncul apabila subjek sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris melalui dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI pada tahun 2003. Kajian ini telah dibuktikan dengan pelaksanaan pendekatan pengajaran terbeza dalam kalangan guru bahasa Melayu yang mengajar di sekolah rendah pedalaman kategori. Hal ini dikaji oleh Daniel Arif Abdul Muttalib pada tahun 2020. Kajian ini melihat persepsi guru-guru bahasa Melayu di sekolah rendah pedalaman terhadap pelaksanaan pendekatan pengajaran terbeza. Seterusnya, perbandingan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa lain dalam bidang akademik. Bahasa Inggeris dalam bidang sains dan teknologi, bahasa Melayu dalam bidang undang-undang dan kemanusiaan. Bahasa Inggeris mendominasi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan perubatan di seluruh dunia. Menurut laporan Scopus 2023, lebih 90% penerbitan akademik dalam bidang STEM diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Dalam bidang undang-undang dan kemanusiaan, bahasa Melayu masih memainkan peranan penting. Akta-akta Parlimen diterbitkan dalam bahasa Melayu sebagai teks rasmi, sementara terjemahan bahasa Inggeris dianggap sebagai rujukan sekunder. Faktor-faktor yang menghalang bahasa Melayu berfungsi sepenuhnya sebagai bahasa ilmu. Yang pertama ialah sikap penutur dan persepsi sosial. Seperti dihujahkan oleh Nik Safiah Karim 2004, cabaran sebenar bahasa Melayu bukan terletak pada struktur atau sistemnya, tetapi pada sikap penuturnya sendiri. Yang kedua ialah pengaruh teknologi dan bahasa rojak. Menurut Kamal Syukri Abdullah Sani 2007, kejanggihan teknologi maklumat membawa kepada penciptaan bentuk komunikasi baharu yang mengubah cara bahasa digunakan. Contohnya bahasa internet. Yang ketiga ialah kedewibahasaan dan dasar globalisasi. Kedewibahasaan dalam masyarakat Malaysia mempunyai nilai positif, namun jika tidak dikawal dengan baik, ia boleh membawa kepada penggantian bahasa. Seterusnya ialah data sokongan untuk menyokong kajian yang telah dilakukan. Kajian oleh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2021 mendapati bahawa hanya 27% tesis sarjana dan PhD ditulis dalam bahasa Melayu, manakala selebihnya dalam bahasa Inggeris. Dalam bidang sains dan teknologi, peratusan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penulisan akademik turun kepada bawah 10%. Sebaliknya, dalam bidang sastera, sejarah dan pendidikan, penggunaan bahasa Melayu masih kekal antara 60 hingga 70%. Kita akan bincangkan analisis kritis, adakah bahasa Melayu benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu? Berdasarkan faktor-faktor yang dikaji, dapat disimpulkan bahawa bahasa Melayu belum berfungsi sepenuhnya sebagai bahasa ilmu dalam konteks pendidikan tinggi di Malaysia. Ia masih memainkan peranan penting dalam bidang sosial, kemanusiaan dan pendidikan.
tetapi kehilangan dominasi dalam sains dan teknologi. Terusnya, cadangan untuk memperkukuhkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Yang pertama ialah pemerkasaan dasar dan institusi, penggalakan penyelidikan dan penerbitan dalam bahasa Melayu, pendidikan dan latihan guru, pemerkasaan bahasa Melayu dalam teknologi digital, peranan pemimpin dan masyarakat. Yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Secara keseluruhannya, bahasa Melayu masih menghadapi pelbagai cabaran dalam menegakkan kedudukannya sebagai bahasa ilmu di institusi pendidikan tinggi. Dominasi bahasa Inggeris dalam bidang sains dan penerbitan antarabangsa menyebabkan bahasa Melayu dilihat kurang berdaya saing. Namun, kelemahan ini bukan berpunca daripada kekurangan pada bahasa Melayu itu sendiri, tetapi akibat dasar pendidikan yang tidak konsisten, sikap penutur yang pasif dan kurangnya inovasi dalam memperkasa penggunaannya di alam digital. Sekian, terima kasih.